Tiga pegawai imigresen dan seorang pemilik kedai makan dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan rasuah melibatkan kegiatan counter setting di Terminal Feri Pasir Gudang dan Muar. Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Ketiga-tiga pegawai imigresen Pasir Gudang berusia antara 39 hingga 58 tahun dituduh memudahkan kemasukan warga asing ke negara ini. Mat Azhar Jamal, 40 tahun, berdepan 14 pertuduhan menerima suapan lebih RM28,000 antara Julai 2024 hingga Februari tahun lalu. Rizal Muhammad Yassin, 43 tahun, berdepan 2 pertuduhan menerima suapan RM1,700 daripada seorang ejen tiket sekitar April dan Ogos 2023. Manakala Hairizah Muhammad, 58 tahun, didakwa menerima suapan RM100 pada Ogos 2024. Sementara itu, peniaga Haslan Hazilah, 57 tahun, didakwa menerima suapan RM1,200 bagi membantu seorang lelaki keluar melalui Terminal Feri Muar pada November 2024. Kesemua tertuduh didakwa di bawah Akta SPRM 2009 dan masing-masing dijamin antara RM8,000 hingga RM10,000. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes 24 dan 25 Februari depan.